31 individu termasuk kanak-kanak berusia 12 tahun ditahan manakala lebih 800,000 fail digital yang mengandungi bahan-bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, CSAM dan pornografi dewasa dirampas dalam operasi khas dilancarkan beberapa agensi penguatkuasa. Kata Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, ada di antara suspek meraih wang lebih RM70,000 hasil jualan video pornografi. Kegiatan itu terbongkar menerusi Oppedo bersepadu 2.0 oleh PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Operasi khas dilancarkan serentak di 37 lokasi seluruh negara pada 20 hingga 30 September lalu. 31 tangkapan dilakukan membabitkan 30 warga tempatan serta seorang warga asing berusia antara 12 hingga 71 tahun. Suspek terdiri daripada pelbagai latar belakang antaranya guru, jurutera, tukang masak dan penuntut IPT. Penglibatan golongan remaja iaitu pelajar sekolah dan penuntut IPT sebagai pelaku antara umur 17 hingga 21 tahun. Salah satu tangkapan berusia 17 tahun telah mencatat aliran keuangan untuk 9 bulan pertama 2025 dengan jumlah RM76,000. Ini menunjukkan peralihan tahap moral yang membimbangkan. Pihak berkuasa merampas 82 peranti digital termasuk modem selain komputer dan telefon bimbit. Sebanyak 29 kertas siasatan dibuka di bawah pelbagai peruntukan undang-undang termasuk Seksyen 8 dan Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017.